Aku balik lagi. Yang ni cantik ni. Asri, Ya, Bas. berapa hari bulan kamu balik kampung? Mungkin dalam sehari dua lagi kok, Bas. Wah, seronoklah kamu dapat jumpa dengan atuk nenek kamu. Kalau saya balik kampung, dapat jumpa atuk nenek saya pun seronok juga. Itulah saya sedih tadi. Kalau dapat balik kampung, mesti dapat jumpa nenek saya tahu. Tak apalah. Itulah kan antara keseronokan musim cuti sekolah ni. Ada banyak aktiviti yang boleh kita lakukan. Jom kita saksikan News at Kids on 2. Saksikan. News at Kids on 2. Selamat pagi kawan-kawan. Terima kasih kerana bersama kami di News at Kids on 2. Hari ini, kita akan mengikuti laporan khas dengan tajuk Zaman Kanak-Kanak Dahulu dan Sekarang. Kawan-kawan, zaman kanak-kanak merupakan zaman yang terindah bagi sesiapa pun di dunia ini. Ini kerana semasa menjadi kanak-kanaklah kita menempuhi segala keseronokan dan nikmat hidup. Apabila dewasa, manusia biasanya dibebani tanggungjawab dan tugas yang perlu dilaksanakan. Ini menyebabkan golongan dewasa kadang-kala terlalu sibuk menguruskan kerjaya dan lupa menikmati hidup. Kawan-kawan, cara hidup kanak-kanak zaman dahulu mungkin tidak diamalkan lagi oleh kebanyakan kanak-kanak zaman kini. Namun begitu, jika kita amati, cara dahulu banyak mengajar kanak-kanak nilai-nilai yang positif. Sejauh manakah benarnya hal ini? Apakah peranan ibu bapa serta pihak sekolah dalam hal ini? Ibu bapa perlu memberi perhatian kepada kanak-kanak, pada anak-anak mereka kerana melalui pendidikan awal daripada ibu bapa, barulah kanak-kanak tu boleh membentuk. Jangan mengharapkan pihak sekolah. Pihak sekolah hanya membantu sahaja dalam mendidik anak-anak menjadi orang yang lebih berguna. Kita kena ada kerjasama lah antara ibu bapa dan pihak sekolah dan guru-guru. Kita mesti ada saling kerjasama. Di mana kalau guru buat satu tindakan, ibu bapa sebaiknya sokong tindakan guru kalau ianya tidak melampaui batas lah. Macam kita tahu sekarang kita tak boleh buat lebih daripada yang sepatutnya kan. Tapi kalau ibu bapa boleh sokong apa yang guru lakukan, kita akan dapat lakukan didikan tu dengan lebih baik dan lebih sempurna. Kawan-kawan, sebahagian daripada kanak-kanak zaman kini mungkin berpendapat cara hidup kanak-kanak zaman dahulu agak ketinggalan zaman. Namun, jika ia dapat membawa kebaikan serta memperbaiki kualiti hidup kita, apa salahnya jika kita mempraktikkannya? Ini tidak bermakna kawan-kawan perlu berhenti bermain permainan video dan mula main guli. Cuma kawan-kawan harus menyerap aktiviti yang sihat ke dalam jadual harian. Kawan-kawan, luangkanlah masa anda hari ini dan cubalah berbual dengan generasi tua kita seperti ibu bapa ataupun datuk nenek kita dan fikirkanlah cara yang terbaik untuk menerapkan nilai positif ke dalam hidup. Lagipun, apalah salahnya sedikit perubahan sekiranya ia untuk kebaikan. Sekian sahaja laporan News at Kids on 2 hari ini. Jumpa lagi! Teringat masa Bas muda-muda dulu. Masa muda-muda dulu mesti Bas comel sangat kan? Kamu ni sudahlah. Janganlah cakap macam tu lagi. Segan Bas. Sekarang ni jom kita terus saksikan kartun pula. Kawan-kawan, jom saksikan kartun Kacang. Saksikan.